Sita. Cepat weh. Kau cepat bisa. 1, 2, 3. Stesen Pudu. Sila beri tempat duduk anda kepada wanita mengandung, warga emas dan Kawan saya kat situ. Tak boleh tekan lah. Jauh ha. Jauh. Nervous. Ayo. Ya, pusing-pusing tak akan ke mana dah. Tak, insyaAllah okey Mai. Kita akan okey. Kita nak tengok kat laju tu. Kita laju tu. Ya Mai, jangan. Kat sini kan? Ada ni kat sini. Kita oh. Tak ada Mai, kita nak bayar. Ada Mai, kita kena naik Mai. Tak apa Mai, kita dah suara lah. Tak, aku tak boleh je. Tak boleh jatuh. Tak apa, boleh jom. Aku ada, jom. Ya, aku ada, kenapa? Your handbag, phone. Jom, ayo. Semangat, boleh? First right. Yang kedua. Wah, ini pun seronok. Mana satu ni? Lagi belanja aku macam boleh bangun. Ada di sana tak nak bangun lagi cepat ni. Tak boleh kita. Ada jangan kau. Bagian-bagian aku mungkin susah gitu. Ai mana tu ada tak tu. Alhamdulillah. Aku sangka. Tapi rasa aku nak laki. Macam lama tau. Tak boleh sangka. Aku dah pandai. Aku Kejap tu nak abang siapa sangat lagal aku. Ketiga. ayo. Ini comel. Ada lagi 3 kereta. Oh, 3 kereta. Aku terkejut. 3 kereta. Tak. Ah, best.
Aiman tengah buat JPJ, gang. Dia tengah buat ni S, yang lorong S tu. Seliput S. Dan ya belum Man. Aku sudah bawa sebenarnya. Seram. Kita takut. Ayo juga. Masuk. Ayo. Dari reverse. Kami datang. Nanti kan kau rekod dari luar. Permainan ni macam mana? Aku sudah bawa sebenarnya. Masuk reaction kita macam mana? Gali perai. Roller coaster. Tengok muka orang takut. Muka orang takut. Kita kena kat atas. Aku suka permainan first tu. Dia jatuh. Dia kenapa tak tahu? Itu tadi dia nangis, geng. Aiman tu dah jatuh, geng. Ya, jom. Sama-sama tadi. Yelah, kita naik di macam bumi tengah naik seorang-seorang saja. Semangat. Apa serap? Sini. Kita bayar, Man. Memang bayar kan. Tapi memanglah bayar. Tapi kau kata kau akan cuba festival bila Kita kena buang benda tu. Baru rasa takut. Tadi aku cuba masuk first mainan. Kau tak buka mata. Kita boleh main. Kita boleh main. Kita boleh. Kau nak cerita kat anak cucu kau kan? Anak cucu kan kau nak cerita? Kau tak bahagia. Habislah anak kau main, kau tak boleh. Semangat. Ni before roller coaster. Ni before roller coaster. Stamp tu aku tak ada luka. Tak apalah. Tapi nak buat apa weh? Kau dapat stamp full maksudnya? Kenangan lah. Dia tu dia takut weh. Dia tiba-tiba dia nak mengubah fikiran dia dengan ini dah stamp weh. Main before roller coaster. Dia takut. Roller coaster. Ayo main. Dia mampu sasaran. Sini. Oh, minimum 140. Boleh main. Tak ada sakit jantung. Budak ni memang perfect. Tak ada alkohol dah. Ayo Man, kau buktikan kat semua orang yang kau boleh je ada orang. Tadi aku tak boleh. Kena buktikan kat orang kita boleh. Tak ada siapa yang kena buktikan. Kita percaya Man. Betul. Jam. Apa yang nak buat? Bismillah. Ya. Nanti kita akan naik atas tu, kita akan Jauh kan ni? dia tinggi. Kalau kat atas tu aku macam menyesat macam mana? Tak. Tak balik tau. Janganlah patah balik. Kita kena naik juga. Macam Nanti dekat atas tu dia kata Mami tolong Mami. Janganlah berak. Okey. Itu yang dia kata apa nak pas sampai ke belakang. This is us after roller coaster. This is Ani. tak abang-abang. This is us after roller coaster. Ada roller coaster. Aku siapa tu? Aku dekat hati dia. Kau tak ingat. Umi tengok sini. Mana korang?
memang pekak. Macam mana? Anis lari lah ni. Kau ada perfect princess. Aku dah pakai dia. Okay guys, say hi. Say hi. Aku dah. Pusing kat arah sana. Gerak keluar. Anis gerak. Man gerak lah Man. Okay, nice. Langkah Umi. Tadi kita tak sempat nak rakam yang kita naik apa? Bumper car. Tapi ada video. Ya, nantikan video tu. Okay, sekarang sedang pergi mana? Nantikan. Sekarang kita tengah naik train. Nantikan train. Cucu. Kita buat ingat tarik lah. Yang bintang 5. Okay. Ya, betul. Inilah. Ya, tak boleh. Ada terawang. Gelap. Sekarang diorang main roller coaster untuk kali kedua. Jadi saya dah tak mampu. Saya dah tak nak, saya dah tak mampu dah. Jadi kita nak record diorang daripada atas ni, okay? Let's go. So diorang main lagi sekali, kita orang kat sini. Kita orang noob. Kita tak mampu, kita duo noob. Sekarang diorang nak main lagi satu permainan yang kita dah main tadi, which is yang pusing-pusing tu. Saya pusing laju. Saya tak nak main, so saya pening kepala. Lepas tu satu sebab saya nak record diorang. So biarlah diorang main. Jom kita record diorang jap. Anan! Anan dia dah sorang-sorang, kesian dia. Tadi masa kita main ni saya nangis. So sekarang saya macam figure out. Saya nak figure out kenapa saya nangis tadi.
So saya pelik kenapa saya nangis masa main benda ni. Saya nangis teruk tau. Nangis saya memang terseduh main. Jadi saya nak try lagi sekali, okay? Let's go. Kita nak main roller coaster kali ke 3. 2. So let's go. So kita dah takkan naik dah benda ni. So ni dari atas view kita. Memang aku, kalau aku tak pegang betul-betul terbalik boleh aku. Okay, roller coaster done guys. Ya Allah, sebelum dah saya minit dah. Ya Allah. This is us after. Roller coaster kali ketiga. Tadi masa naik roller coaster, masa kat atas roller coaster, dalam roller coaster tu aku dengan Ikan nak buka mata. Kita buka dalam mata sama-sama. Lepas tu tiba-tiba dah turun dah. Lepas tu aku dengan Ikan diam. Aku pun diam. So masa tu aku rasa kita berdua dah nak pengsan dah. Sangat menyeramkan. Ni lagi seram daripada first tadi. Anyway, sekarang kita ke bumper car. Let's go. You bawa sekarang dia kan? Lebih lah. Apa ni? Langgar lagi. Sampai dah. Okay, dah siap solat. Our last mission kita nak pergi cari tempat chop-chop ni. Okay, sebab saja je mengisi masa lampau. Let's go. Tunjuk kat aku. Okay, bagi kita nak buat yang last. Walaupun susunan kita tak betul, tapi tak apa. Bau telur kan. Jauh baik. Dari Penang. Okay, kita pun dah balik juga. Okay, dah super sekejap. Let's go. Hari yang kita nantikan sudah tiba. Kita selesai ke Bukit Bintang. Mana? Kita orang selesai ke pasal sini pula. Serius lah. Hai, tolonglah. Kita tak makan dari pagi. Bye-bye. Iman tersangkut di luar. Kita tak boleh nak masuk. Dia seorang kita akan masuk. Iman tidur kat sini dah. Sama orang pandang. Ayat. Sekarang mak aku tak tengok vlog ni.